Malam ni kita sambung surah Al-Baqarah ayat yang keempat. Hari ni kita nak mengaji al-lazi yang kedua. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Tadi kan bila kita bincang iman, salat, iaitu logik, mi'raj dan redha, maka wallazina yang kedua ni, orang-orang muttaqin itu ciri dia tiga perkara yang kita bincang tadi. Iman, yang ini masalah jangan terikat dengan logik. Kemudian solat, maksudnya mi'raj, berada di alam malakut. Kemudian infak, mengorbankan diri. Semua itu urusan-urusan yang kita kena buat. Dia panggil teras kehidupan. Praktikal kehidupan kita tiga perkara je. Berkisar tiga perkara itu yang hidup kita ni. Jangan logik mengawal kita. Yang kedua, mesti ada mi'raj, melalui solat untuk bertemu Allah. Ketiga, berkorban, jihad dengan apa yang ada, tu infak. Hari ni kita nak mengaji apa yang penting di sini. Dengar ya. Dalam ni dia masih lagi tentang iman. Tadi kan ada dah beriman. Yu'minuna bil ghaib. Betul. Jadi beriman dengan ghaib tu maksud dia beriman dalam bentuk terima bulat-bulat apa yang Allah Ta'ala beri. So dari sudut makna wallazina yu'minuna bil ghaib tu, sebenarnya wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun tu boleh kita katakan huraian kepada allazina yu'minuna bil ghaib. Sebab dalam ayat pertama, ayat 3, wallazina yu'minuna bil ghaib, habis tu je tentang iman. Beriman dengan perkara ghaib. Jadi macam mana? Maka cara dia hurai dalam ayat keempat, iaitu boleh kita kata begitulah, tapi hakikat dianya ayat keempat ini dia merujuk kepada apakah alat yang kita nak pakai untuk beriman dengan perkara ghaib. Jadi, dan satu lagi, beriman memang dengan perkara ghaib. Kalau benda tu tak ghaib, orang tak panggil beriman. Contoh, ni, saya tengok Rosdan ada depan saya. Maka, orang tak panggil beriman. Sebab benda tu ada. Orang panggil apa? Nampak, orang panggil tahu. Beriman ni maksudnya benda tu kita tak tahu, tetapi disebabkan Allah cerita, kita percaya. Walaupun kita tak faham, walaupun kita tak ada dalil, tapi sebab kita yakin Allah cerita, kita beriman. Tu maksud beriman. Faham tu? Beza tak? Jadi tak bolehlah saya kata saya beriman, kamu semua berada di depan saya. Tak betul. Itu bukan beriman. Maka daripada tu, apakah nilai iman ini? Kenapa iman tu jadi macam tu? Nilai dia, iman adalah cara untuk kita bergantung kepada Allah dengan yakin. Bukan dengan tahu, bukan dengan faham, bukan dengan logik. Tetapi sebab kita yakin Allah cerita, maka tak faham, tak logik pun kita beriman.